tanya-tanya apa yang kita ada di bawah tudung makan. Mia ada corn dogs. Hebat. Apa yang Jane akan ada? Ayo, buka penutup kamu, Jane. Wah, itu adalah tulang anjing. Jane, saya tak sangka awak sebenarnya seekor anjing dalam hati. Ya, ini mudah. Sekarang saya akan cuba corn dog dengan coklat. Ya, kelihatan sangat... Wah, ia sedap dan kejunya meregang. Saya telah makan satu corn dog. Masa untuk yang kedua. Dan yang ketiga, saya akan makan kamu juga. Betapa sedapnya kamu. Ternyata keju dan coklat memang serasi. Jane, kamu boleh teruskan. Saya sudah selesai. Ayu. Ya, entah bagaimana saya langsung tidak mahu. Telefon bimbit ini nampak. Tidak, pun tak pun yang perlu dijawab. Apa-apa pun. Ia sangat sukar. Saya tidak boleh melaluinya langsung. Betul. Molly, datang kepada saya. Oh, comel betul awak ni. Awak suka tulang ini. Awak boleh makan, kan? Oh, ini dia, sayang. Oh, awak sangat comel. Kami sedang menunggu manisan baru. Mari buka Jane dahulu kali ini. Apa yang anda ada? Batang poki. Sangat cerah. Mia, buka beg tangan anda. Kami tak sabar nak tahu apa yang ada di bawah. Adakah ini sadari? Saya boleh mula dahulu. Saya ada batang yang sangat sedap di sini. Pernahkah anda lihat bagaimana saya boleh melakukannya? Akhirnya begitu. Ia sangat lazat. Oh, itu hebat. Ya, saya tahu. Dan saya akan cuba lebih banyak lagi. Tetapi dengan coklat ini. Saya yakin ia sangat sedap. Sangat enak. Saya suka. Sangat lazat. Saya mendapat idea yang hebat. Saya akan pinjam sepasang penyepit. Oh, tidak. Semuanya milik saya. Saya tidak akan berkongsi. Saya tidak mempunyai cukup makanan untuk diri saya sendiri. Saya mahu makan semuanya sendiri. Sudah tiba masanya untuk celup semua penyepit dalam coklat. Oh, ada begitu banyak. Mereka sangat cantik di selaputi coklat. Saya mahu makan semuanya sekarang. Mereka sangat sedap dan lazat. Saya sudah habis. Tria, kamu boleh teruskan sekarang. Baiklah. Saderi ini kelihatan teruk. Bolehkah saya celup benda sebesar ini ke dalam coklat? Baiklah, mari mula dengan daunnya. Api pun kelihatan teruk di sini. Dan coklatnya. Aduh, bau hapak. Tidak. Coklat tidak menyelamatkan rasa saderi. Saya perlu kumpul semua kekuatan saya dan makan semuanya secepat mungkin. Saya rasa seperti lembu makan rumput. Saya mau coklat atau biskut sekarang. Ada lagi beberapa keping. Saya belum siap lagi. Kamu adalah kepingan terakhir, Betty. Oh tidak, entah bagaimana saya rasa lebih teruk. Awak buat dengan baik, Mia. Apa yang kamu ada sekarang? Membuka tudung saji. Oh, Happy Meal dari McDonald's. Bagus. Bagaimana dengan kamu, Mia? Bawang putih. Betapa menjijikkan. Mari kita mulakan dengan Jane. Dia pasti ada sesuatu yang sedap. Sekarang saya akan membuat ulasan tentang Happy Meal saya. Ia termasuk banyak barang sedap. Ada juga burger berjus yang cantik di sini. Sangat baik. Lihatlah itu. Hebat. Dan saya ada kentang goreng. Sedap. Ada sesuatu lagi di luar sana. Ia kelihatan baik. Wah, apa yang ada di sana? Ais krim. Wah, seronoknya. Semuanya kelihatan sangat sedap. Saya patut cuba burger dulu. Nampak menyelerakan. Ayo, cuba dengan coklat. Oh, betul. Saya terlupa. Tapi burger dan coklat tak sesuai bersama. Aduh, okey. Saya hampir selesai. Jom cuba daging lembu dengan coklat saya rasa. Ia sebenarnya agak sedap. Saya suka. Hebat. Seterusnya, kentang goreng kita. Terima kasih. Saya akan celupkan dengan coklat dan lihat sama ada lebih sedap daripada burger dalam coklat. Kita akan tahu sekarang. Wah, ia sangat sedap. Saya sangat suka. Sekarang tiba masanya untuk Berpunca, Simran.
Oh, terima kasih. Anda sangat murah hati. Wah, ini sungguh menakjubkan. Saya tak mau celup satu kentang pada satu masa. Saya nak celupkan semuanya sekali. Lihat itu. Sepenuhnya diliputi dengan coklat. Oh, nampak menakjubkan. Dan ia akan menjadi sangat lazat. Kenapa McDonald's tidak hidangkan kentang dengan coklat? Perlu beritahu mereka bahawa itu idea yang lazat. Ya, saya faham. Ia sudah begitu penuh. Tunggu, saya juga ada aiskrim. Ini memang sedap dan realistik. Sekarang mari kita nilai rasa bersama coklat. Sangat Lagipun, makan kon aiskrim pada akhirnya adalah penyelesaian terbaik. Sekarang giliran kamu. Saya sudah selesai. Ayo, teruskan. Saya sudah terlupa tentangnya, tetapi saya tidak mahu. Baiklah, saya terpaksa mencubanya juga. Mungkin ia akan lebih baik dengan coklat. Saya harap ia sekurang-kurangnya sedikit lebih baik. Ya Tuhan. Oh, tidak. Rasanya menjijikkan. Pasti perlu lebih banyak coklat di sini. Oh, tidak. Sukar untuk saya melihatnya. Ia sangat menjijikkan. Tetapi saya telah melakukannya. Bangga dengan diri sendiri. Tetapi perut saya benar-benar tidak puas dengan bekas seperti itu. Ups, maaf Jane. Adakah baunya benar-benar kuat? Saya tak sabar nak tahu apa yang ada di bawah hood kamu, perempuan. Jane. Ini cincin lollipop yang manis. Betapa hebatnya. Lihat itu. Tangan awak bercahaya. Saya tahu. Saya suka. Mia, apa pendapat awak? Bukankah ia cantik? Wah, diliputi coklat. Sangat Anak lazat. anjing baldi sangat Terutamanya berbahaya. jika anda menjilat setiap satu secara berasingan. Tak dapat tahu apa yang saya ada. Ada. Oh, saya ada Tito. Tapi mereka hanya pedas. Saya suka... Cheetos. Ay, estimado, inipis. Saya perlukan Cheetos, awak. ti. Kitty John for this kale thrower mo. Oh, tidak tajam langsung. Saya rasa berbaloi mencuba beberapa sekaligus. Mari letakkan mereka pada pencucuk dan celup semuanya dalam coklat. Oh, Cheetos ini kelihatan sedap dalam coklat. Lihat itu. Mari cuba. Sedap. Kena makan semuanya. Semuanya. Oh, pedasnya datang. Saya rasa saya boleh mengendalikannya. Oh, tidak. Saya tak boleh. Jane, awak kelihatan sangat comel. Saya tak boleh tahan lagi. Tidak. Saya dah cukup. Tidak. Saya diliputi jelaga. Oh, tidak. Ia masih terbakar. Kita perlu basuh dengan coklat. Saya sepatutnya telah melakukannya dahulu. Saya hampir siap. Sempurna. Dan sekarang Lu akan membuka cloche pada masa yang sama. Hebat. Tembikai. Bagus, Mia. Dan bagaimana dengan kamu, Jane? Ia jeli brokoli? Menjijikkan. Mari kita mulakan dengan Jane. Baiklah. Sekarang mari kita nilaikan rasa tanpa coklat. Dan ia menjijikkan, sudah tentu. Mari ambil sekeping kecil dengan sudu. Dan jeli itu juga teruk. Saya harap jeli dengan coklat akan menjadi kurang teruk. Saya perlukan lebih banyak coklat. Maksud saya, ia... Please tell her I say good chocolate. Today I've seen that. Lebih banyak coklat, saya rasa. Apa? Anda adalah kepingan tanah liat yang paling teruk Anda miliki. Tidak. Kita perlukan lebih banyak coklat di sini. Baiklah, sedikit lagi. Dan ia menjijikkan. Saya langsung tidak suka. Hurai! Saya akhirnya boleh mencuba tembikai dengan coklat. Mari celupkan dalam coklat. Saya lebih suka mencubanya secepat mungkin. Sedap! Saya mau lebih dan lebih. Saya perlu lebih coklat. Lazat. Sedap. Saya suka. 2 keping sudah habis. Dan 2 lagi tinggal. Saya suka tembikai dengan coklat. Ia satu karya agung.
Baiklah, tetapi saya tidak fikir tentang biji langsung. Oh, tidak. Mereka datang. Berhenti! Jangan lawan saya! Hello! Hey, Mia! Sila minta maaf. Tonight, if her menstruan. Dan mari kita buka beberapa lagi klosh, batu, kertas, gunting, dan Mia yang pertama. Bijirin jagung, menarik. Dan saya ada telur mentah. Oh, tidak. Sungguh mimpi ngeri. Tapi saya paling bertuah semuanya. Sekarang mari kita coba jagung. Iu, ia bijirin. Saya tiada susu. Apa? Saya akan mempunyai... Cornflakes dengan coklat bukan susu. Idea yang bagus, kan? Ia sepatutnya memang sedap. Wah, ini betul-betul menarik. Mari cuba. Ini benar-benar lazat. Ting, kamu mesti cuba yang sedap ini suatu hari nanti. Saya pun sanggup menjilat pinggan di sini. Sangat sedap. Adakah saya ada telur mentah? Bagaimana nak makan dengan coklat? Jika kamu menjilat coklat dari telur, tapi ia sedap, apa yang berlaku jika kamu menggigitnya? Ya, seperti yang saya pikirkan. Itu sedap, tetapi... Memecahkannya adalah perkara yang mengerikan, menjijikkan. Saya rasa saya sudah selesai. Ya, boleh berikan mangkuk itu, Jane? Boleh. Terima kasih. Sekarang saya akan memecahkan semua telur di dalamnya. Bagus. Satu lagi. Terima kasih. Dan mari kita letakkan sedikit coklat di dalam mangkuk. Sempurna. Kami telah mengisi mangkuk dengan coklat dan sekarang kita perlu campurkannya dengan pemukul telur. Di sini. Baiklah. Sempurna. Mari kita cuba sekarang. Wah, jauh lebih baik. Saya bersedia untuk minum ini sepenuhnya. Tambah 2. Apa? Oh, wow. Sangat sedap. Oh, Mia, ia memang lazat. Oh, saya ada kumis. Oh, terima kasih. Barang terakhir masih ada. Buka cloches secepat mungkin. Wow, Mia ada poppet. Betapa hebat. Ia patut dicuba. Adakah ia marmalade? Betapa hebat. Oh, saya mahu mencubanya segera. Poppet marmalade pertama saya. Oh, saya akan celupkan dalam coklat selepas itu. Sangat sedap. Bagaimana dengan awak, Jane? Oh, iu, itu teruk. Baiklah, saya pasti akan jadi yang pertama. Lihat itu, coklat di seluruh marmalade poppet. Oh, saya perlu mencubanya sekarang. Begitu sedap dan lembut. Saya suka. Saya cinta kamu. Saya tak boleh berhenti. Sedap sangat. Ini cuma mimpi. Saya hampir siap. Dan ini dia, Dave. Giliran awak. Adakah awak pasti? Saya sebenarnya tidak mahu mencuba makanan ayam ini. Rasa menakutkan. Saya harap coklat akan membuatnya lebih menarik. Mengerikan. Adakah saya benar-benar perlu mencubanya? Oh, patutkah kita ada semacam... Ini menjijikkan. Anjing ini mempunyai kuku yang sangat panjang. Walaupun saya tidak makan kaki ini, saya merasa jijik melihatnya. Oh, Jane, Anda melakukannya dengan baik. Ayo, satu-satunya perkara yang tinggal adalah untuk makan sisa semangkuk itu dan itu sahaja. Oh, saya pernah berjalan di tanah, berlari dan bertelur. Kenapa nasib malang tidak menjumpai saya? Oh, tidak. Ada beberapa kepingan yang tertinggal. Oh, tidak. Saya tak boleh buat. Saya okey. Saya rasa. Bagaimana saya boleh membantu Anda? Betapa cantiknya di sana. Oh, berita dapat ridaya harian. Hai begitu cantik dan bujang. Hello, lelaki. Waktu hendak sekian lagi. Saya muda dan segar. Domainnya untuk rakan sebilik sebelah itu. Apa lain tenang, saya perlu freeze di ruang kawan. Boleh tak seseorang bagi tahu saya di mana dia? Oh, dia jatuh. Baiklah, saya akan cari dia sendiri. Hello, Dan. Awak nak saya tunjukkan sesuatu?
Bagaimana kau sebenarnya cuma ya, Mr. Hamster and Belon kegemaran kamu. Saya harap kamu suka. Ya terkonon sebab kamu pulih lebih cepat. Apa? Oh, Ayu. Saya bertanya pada perkara paling menarik. Saya akan terus menyanyi di telepon. Alangkah indahnya hari ini di tempat kerja. Kemana Ayan awak? pergi dengan kemai sa hospital, Siram. Guys, haiwan tidak dibenarkan di sini. Dan you perlu beri saya arnab itu. Begitu sahaja. Dan awak tunggu setahun. Apa masalah awak? Apa? Dan saya wadi dibenarkan? Apa yang sudah saya lakukan dengan Stevie, anjing setia saya? Mungkin tangan saya tidak begitu sakit. Tapi tidak, ia sakit. Baiklah, kita akan pikirkan sesuatu sekarang. Oh, idea yang bagus. Saya boleh berpura-pura buta. Jadi, anjing kesayangan saya, Stevie, pasti akan dianggap sebagai anjing pemandu. Ketaman suruh beres kenoin sui. Oh, saya tahu hello. Saya tak nampak apa-apa. Hei, kenapa anda hentikan saya? Adakah anda bercadang untuk menyerang orang buta? Oh, ya, anda... Awak boleh lalui, ya. Oh, itu janggal. Oh, balas saya. Budak nakal. Itulah dia, Stevie. Kau akan kena daripadaku sekarang. Aku akan kejar kau, kawan. Dan berbulan tanpa biji manis. Kemana kau lari dariku? Jadi boleh kau pegang ini? Aku akan tangkap kau juga, anjing berkaki 4. Ayo, berhenti. Jadi kau bukan buta? Keluar dari hospitalku dengan anjingmu. Kita perlu bersihkan sedikit. Adakah anda mempunyai bayi? Dan saya mempunyai goncang untuk bayi. Biar saya melihatnya. Oh, tunggu. Dia sedang tidur. Oh, tidak. Ya, saya ada anjing di sana. Saya minta maaf. Saya perlu buat kerja dan saya takut untuk bersendirian. Adakah memang mustahil untuk berjalan dengan putri saya? Faham. Baik, Anda tidak akan nampak kami lagi. Tetapi saya akan simpan mainan itu. Di wartai kawe di Riner. Tunggu sebentar. Tapi, Adakah itu gini? Winkers melakukan Frank Surotoy, kamu tak boleh bawa haiwan kepada kami, maaf. Tetapi saya tidak buat peraturan. Itu akan dikembalikan kepada kamu apabila kamu diperiksa oleh doktor. Bagaimana tidak Anda bersepan dengan haiwan? Saya baru seberikan arwah dengan segera. Saya tidak boleh pergi tanpa lipas comel saya. Oh, dan lelaki ini begitu digigit teruk. Oh, dia memberi saya idea. Saya boleh balut pembalut di kepala saya dan letak balang lipas di atasnya. Jururawat pasti akan benarkan saya masuk kerana saya ada benjolan besar. Ah, yes sir. Apa? Badut. Sebentar, Bang. Mari ambil bagi. Wah, saya mana melihat benjolan besar seperti itu pada lagu mereka. Siapa masuk? Bagaimana Anda berjaya melakukannya? Oh, kepala saya sakit. Hai, Nenek. Adakah Nenek fikir ya bom? Dan Nenek percaya? Hebat, kan? Itu haiwan peliharaan saya. Lipas. Mereka begitu comel sehingga saya tidak boleh berpisah dengan mereka. Mereka membantu saya sembuh. Nenek, kemana Nenek pergi? Jangan pergi. Mereka tidak berbahaya. Hello, juru rawat. Hai, datang ke sini untuk lalu bayar menara godong, Sam. Ya, Anda tidak mustahil untuk membawa pas bersama. Seperti Puan Anggerian. Jika saya tahu, saya akan datang ke hospital Anda. Ini sungguh keterlaluan. Apa? Ada boleh bersendirian dengan haiwan. Tapi bagaimana dengan ikan saya? Oh, it's finished done. Oh, betul. Hayu ada idea sebenar. Silakan tuang ikan dari akuarium ke dalam saluran. Kemudian pastinya ia boleh dibawa melepasi meja jururawat. Kami buat seolah-olah saya ada IV. Hai, Rosa, saya boleh balik sekaidah saya, jom. Oh, hello, saya sangat sakit. Ya boleh jadi. Hai. Betapa mengerikan. Pergi ke Wad segera. Hai, Ato. Dan saya adalah rakan sebilik baru awak dan saya berjaya membawa masuk ikan saya. Jadi saya akan memindahkan awak ke tempat yang lebih biasa. Oh, polis ini betul-betul mengganggu saya. Saya perlu minum sedikit air. Hei, apa yang salah dengan air ini? Alamak, adakah saya benar-benar akan minum? Oh, tidak. Alangkah mengerikan. Adakah ini milik Anda? Anda tak boleh bawa haiwan ke sini. Betapa menjijikkan. Ya Tuhan, nama ini bagaimana bawa ini ke hospital? Mereka pasti terlepas sesuatu di klinik itu, di jalan lain. Dan ini untuk orang ramai. Saya perlu cari jalan penyelesaian. Saya tak boleh tak bawa minyak merah saya masuk. Oh, idea. Kamu bijak, kan? Mari pergi ke ventilasi ke bilik saya seperti pengintip sebenar. Oh, hai. Hai, tidak ada haiwan. Sejujurnya, oh, di mana denganmu dengan apa yang kamu buat? Haha. Bagaimana dengan beg tangan awak? Bingo! Oh, apa? Aduh, apa-apa keju.
Dengan lubang, pelik awak memakannya. Baik. Jadi, hai, Brian. Selain boleh, please. Hello. Ayaw ka na sabalik pa rin yan, Ana. Tolong lebih senyap sedikit. Saya perlu berjumpa dengan kawan. Nia, ada keju menunggu awak di sini. Pergi ke keju. Awak sangat bijak. Awak boleh berjalan sendiri dan juga berlari ke bilik saya. Hebat. Oh, Schaefer gedroid siralim saya. Birding. Itu adalah sebuah haiwan berkepala jadi hamster yang betul-betul haiwan peliharaan. Ay, bro, terus araw berdenggar di hospital. Apa? Apa? Tak ada buhay na Taiwan? May pabor answer saya perlu cari sesuatu. Lazy saya mesti datang bersama. Oh, ay naman ng chef tema dan itu pulang ais. Tapos minaban, trolley dengan periuknya yang pasti akan membantu. Yang perlu Anda lakukan ialah mengambil pakaian seragam dan troli kaki secara senyap. Ada akan sorokan siput di sini, tutup segalanya dengan bubur, dan saya boleh pergi. Oh, awak lagi. Apa makanan kita hari ini? Apa itu? Bubur, dapat mencirikan yang saya akan main perlusan kebenaran. Hei, tunggu. Mengapa kita tidak makan bubur? Saya akan hidangkan Anda beberapa makanan yang lazat. Supaya ubah yang terbaik. Nanina Lizzie South Stairs your Mario do your work? Oh, panas sangat. Berhenti. Kemana kamu pergi? Seekor kura-kura? Tiada kura-kura di hospital? Itu sesuatu yang baru. Baiklah, kura-kura awak akan menunggu awak di sini. Pergilah. Apa? Ada yang haiwan sih lain? Tapi Pascal, saya tidak boleh hidup seminit tanpa saya. Kami tidak boleh dipisahkan. Kita perlu cari jalan untuk... Oh, betul. Saya boleh sembunyikan dia bawa aksesori. Pascal, duduk di kepala saya dengan tenang, ya? Kita akan tutup awak dengan topi dan ikat tali leher dan selendang sekeliling awak. Ah, macam itu. Segar ba? Sekarang tidak boleh sesuai mampuannya, sir. Mari kita berpura-pura saya ada Sawat 56, 99 dan 9. Oh, hai, Encik Jururawat. Saya perlukan bantuan dokter dengan segera. Mari kita pergi. Terima kasih. Masuklah. Memang tiada siapa dengan awak, walaupun ramai orang cuba menyelinap masuk hari ini. Oh, tunggu, berhenti. Adakah awak ada chameleon di kepala awak? Pergi. Oh. Mulakan. Kita Amerika com monte berkata chef saya. Ada sahabat yang berdua betul.